Fish and chip. Chipmunk kan? Girl. Excuse me, you make it. Eat little bit, little. Makan. Aduh. Makan lah, sikit-sikit tak apa. Dia tak nak. Bagi aku je. I want fish and chips. Hah? Fish and chip. Bos, fish and chip tu memang bunyi dia chip. Tapi mahal. Mu ni kecil-kecil pun maintenance tinggi Kalau besar sikit lagi tak tahu. Fish and chip. Chipmunk kan? Hey, lepas belanja makan tu molek budak ni. Girl, tonight you sleep at our house. When I go to your house for lunch, can I eat mee goreng? Kan? Kita nak bawa dia balik pun, aku cukup risau lah. Ini tak sampai kita balik kan, tak lagi ada peronda lalu dekat sebelah kita. Macam mana? Udahlah kita bawa budak macam ni. Ingat, Mek, ingat. Sebat. Tak apa. Lagipun niat kita baik. Nak hantar budak ni ke family dia. Lagipun tak apa. Kalau jumpa polis, aku tunjuk ni aku punya 3 calik. Mesti lepas punya. Kau ni tak habis-habis 3 calik. Daripada awal cerita sampai sekarang 3 calik aja dialog kau. Habis itu je dah aku punya deadline. Aku nak tengoklah nanti, laku ke tidak 3 calik kau tu. Daripada 3 calik tu dekat sini, pindah 3 calik tu dekat sini. Sebab kena sebat.